Hai, have a nice day. So, ini adalah hari pemasangan kitchen kabinet dekat Aman Suri Ceras lah. So, untuk kabinet aluminium kali ini kita buat bahagian sebelah bawah dan juga bahagian sebelah atas. Jadi, kalau anda nak tahu macam mana rupa karkas ataupun body kabinet aluminium, so macam inilah rupa dia. Anda akan nampak aluminium body dekat sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah bawah dan juga sebelah belakang dan atas lah. So, ini bahagian top kabinet. Sini pula bahagian untuk cooker hood. Sini pula bahagian untuk dish rack dia lah. So kali ni kita gunakan Bloom Aventos HK untuk dia punya sistem lift up dia. Dan dekat sini bahagian sinki area. Sini bahagian dapur masak dia akan center dengan cooker hood. Dan ada 3 layer drawer. Ada fungsi soft closing lah. Okay. Dan satu tier drawer boleh support 35 kg. Dan untuk drawer punya runner dia under mount. So dia dekat bawah. Dia bukan dekat tepi lah. Kalau macam kabinet yang lama biasa dekat tepi kan. So dia mudah untuk jatuh. Tapi untuk kali ni dia bawah drawer ni. So dia sangat selamat. Dan ada lock lah. So dia tak akan terjatuh dekat belakang. Okay. Dan untuk bahagian sebelah sini ada 2 layer drawer. Okay, ni untuk source drawer lah. Satu tier yang pertama. Ini tier yang kedua. Dan both drawer ni ada fungsi soft closing. Okay. Dan untuk bahagian sini ialah bahagian dapur gas dia lah. Ada gas dia dekat bahagian sini lah. Okay. So untuk kabinet ni menggunakan 4G glass warna silver. Okay. Dia macam silver solid color lah. Ada ventilation panel bawah dia. Dan sini bahagian bawah sinki pula. Jadi installation akan berjalan dalam 1 hari je. Untuk pemasangan kabinet punya body. Nanti dalam tempoh 1 ke 7 hari kita akan datang sebenarnya untuk pasang tabletop stone pula. Jadi ingat untuk anda yang duduk dekat kondominium pun anda boleh gunakan kabinet aluminium untuk avoid daripada masalah leaking dan menyebabkan kabinet anda yang guna material yang mudah kembang tu dia rosak dan terpaksa anda tukar the whole set kabinet. Dan penggunaan kabinet aluminium adalah untuk jangka masa panjang melebihi daripada 15 ke 20 tahun. Jadi ingat untuk dapatkan kabinet aluminium anda boleh contact saya. Itu saja daripada saya. Have a great day. Bye.